ubat untuk kucing. Spray kutu guys. Bau dia wangi, fabric lebih kurang macam tu lah. Organic, natural guys. Hello guys, Assalamualaikum. Khas untuk kucing korang yang berkutu. Ini Ini packaging daripada seller guys, tebal dan dia ada balutkan dengan kain di dalam ini supaya tidak leaking. Good, tak basah. Ini rupa botolnya guys. Ada satu company dengan spray cicak tu. Ini bau dia sedap guys. Bau dia wangi guys. Benefit dia memang bagus. Seperti Non-toksik, selamat digunakan, mudah digunakan, cukup sembuh sahaja. Permukaan yang terlibat, efektif menghapus dan menghalang kutu, hama dan tungau. tak melengahkan masa, jom kita cuba pada kucing aku itu. Yang penting diperbuat daripada organic, natural guys. Kucing aku ni je gatal-gatal, mungkin sebab kutu lah, sampai je keruk-keruk, garu-garu sehingga hasillah gugur bulunya menjadi slope V di belakang. Ha, Molly, sini. Oh. Utamakan tekuk dia guys. Wangi. Tak. Sapu. Paling kurang pun 3 kali seminggu, 1 hari sekali buat. Dah, jom. Lagi 2 lagi guys. Badan dia ha. Ini sebab garu-garu kutu lah ni. Lepas itu aku tunjuk kejadian dia. Allah. Jika anda berminat dengan spray kutu kucing ini, sila tekan di beg kuning. Harga pun murah saja guys, nak bandingkan kedai sehingga RM40, RM50. Ini tak sampai RM10 ataupun tak sampai RM12 guys. Dapatkannya. Aku tunjuk feedback selepas sebulan. Walaupun kucing tidak suka, dia boleh jilat badan dia guys, no problem. Sebab dia diperbuat daripada bahan semula jadi. See you to the next video. Bye-bye.